huruf yang senang disebut tetapi ramai yang salah dalam penyebutan huruf ini, iaitu huruf dha. Di sini saya nak kongsikan 3 sebab kenapa ramai yang salah walaupun huruf ini senang disebut. Yang pertama adalah huruf dha ini, apabila kita sebut huruf dha, kita samakan, tukarkan dengan huruf zai. Contoh al-zalimin, awalnya macam tu tetapi tertukar dengan huruf zai, az-zalimin. Dan ini adalah contoh bacaan yang salah. Huruf dha yang asalnya adalah huruf dha tertukar dengan huruf zai. Ini adalah kesalahan huruf. Bila tertukar huruf, maka tertukar maknanya sekali. Jadi ini termasuk kesalahan yang besar dalam bacaan Al-Quran. Kita sebagai orang yang baca Al-Quran kena elakkan. Kesalahan yang kedua adalah meletakkan hujung akhir lidah kita di permukaan bahagian belakang gigi kacip atas. Al-zalimin. Ini adalah bacaan yang kurang tepat. Dan kesalahan yang ketiga adalah menyebut huruf dha macam huruf O, sedangkan orang Arab tidak ada huruf O dalam bahasa mereka. Jadi tuan-tuan, jangan sebut huruf dha ni macam wo. Tidak ada huruf dha macam huruf O. Yang ada, macam mana nak sebut huruf dha dengan betul adalah, yang pertama kita mesti angkat pangkal lidah kita menyentuh di langit atas. Yang kedua adalah meletakkan akhir hujung lidah kita berada di hujung gigi kacip atas. Keluarkan sikit, zalimin. So, kita recap semula. Contoh untuk sebutan huruf dha: al-zalimin min zulumatin. Ataupun kalau kita baca dalam salat, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Okey, semoga bermanfaat. Kalau anda rasa bermanfaat video ini, tolong bagi tahu kawan-kawan lain dalam sebutan huruf dha ini, insya-Allah.